mak saya selalu tegur. Apih, lapu tu kalau tak ada orang, tutup. Air tu kalau tak ada orang, tutup juga. Isu pembaziran tenaga bukanlah isu yang baharu. Topik kita pada hari ini adalah amalan hijau, khususnya rumah ibadat hijau. Nak tahu apa itu rumah ibadat hijau? Stay tune Unimap Podcast. Welcome back to Unimap Podcast. Jangan lupa like, share dan subscribe di Facebook dan juga YouTube. Okey, amalan hijau. Kalau kita buka kamus Dewan, ada dua maksud untuk amalan. Perkataan amalan tu sesuatu yang dilakukan sebagai suatu kebiasaan dan juga sesuatu perbuatan yang baik. Okey, maksudnya konsep amalan hijau ni menuntut kita untuk membuat benda yang baik yang memberi kesan positif kepada alam ini. Pada tahun 2025, populasi Malaysia sebenarnya doktor adalah 34.8 juta. 34.8 juta, ramai tu. Maksudnya tahun 2050 kita dijangkakan 40.7 juta orang di Malaysia. Okey, lagi ramai orang, of course lagi ramai pengguna tenaga. So sebelum kita teruskan kepada podcast kita, bersama saya hari ini adalah tetamu jemputan khas yang kita bawakan daripada KOSKEM, Pusat Pengurusan Tenaga dan Kampus Lestari, Profesor Madya Engineer Technologist Dr. Tunku Muhammad Nizar Tunku Mansor. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Sihat? Selamat datang. Alhamdulillah hari ini sihat. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita teruskan kepada podcast hari ini doktor, mungkin doktor boleh perkenalkan sikit nama doktor, daripada fakulti mana dan bidang kepakaran doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tunku Muhammad Nizar bin Tunku Mansor. Saya berasal daripada Alustar Kedah. Sekarang berkhidmat di Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Elektrik FKTE. Dan saya mula berkhidmat bermula pada tahun 2004 lagi. 2004 maksudnya sebelum Unimap, masa tu Kukum lagi doktor kan? Pada waktu tu Kukum sebagai pegawai latihan vocational PLV. Kemudian saya menjadi pensyarah di fakulti, waktu itu bukan fakulti, waktu itu pusat pengajian kejuruteraan sistem elektrik, dan kemudian ditukar kepada Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Elektrik dan sehingga sekarang lah. Dan saya mula dilantik menjadi timbalan pengarah di Pusat Pengurusan Tenaga dan Kampus Lestari atau ringkasnya KOSEM sejak daripada tahun 2020 lagi. 2020 maksudnya masa COVID lah doktor kan doktor? Ketika itu COVID. Dan pada waktu tu banyak kita bekerja secara di rumah lah pada waktu tu. Saya mula dilantik ketika itu sehinggalah sekarang. Okey. KOSKEM, saya rasa untuk kita mulakan topik hari ini, amalan hijau ni doktor, saya rasa semua orang dah tahu dah kan. Recycle lah, tutup lampu lah, tutup air lah. Okey, walaupun amalan hijau tu kita semua tahu, rumah ibadat hijau ni pula apa doktor? Boleh doktor terangkan sikit tak? Rumah ibadat hijau ni sebenarnya apa? Okey, pertama sekali saya ingin terangkan berkenaan dengan program Rumah Ibadat Hijau. Dia adalah satu program yang diinisiatifkan oleh Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation atau ringkasnya MGTC. Itu satu badan di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, NRES. Jadi program Rumah Ibadat Hijau ni dimulakan oleh pihak MGTC bermula pada tahun 2020. Jadi tujuan dia adalah untuk memastikan bangunan-bangunan rumah ibadat. Rumah ibadat ni tidak terhad kepada masjid. Rumah ibadat ni mungkin kuil, mungkin gereja. Sebab tu nama dia Rumah Ibadat Hijau, bukannya Masjid Hijau. Jadi dia Rumah Ibadat Hijau, tapi kebanyakannya masjid lah. Dalam konteks kita di Perlis ni kebanyakannya masjid lah. Jadi dimulakan oleh pihak tersebut untuk memastikan bangunan-bangunan rumah ibadat ini dapat menjadi contoh kepada komuniti dari segi pengurusan air yang cekap,
pengurusan tenaga elektrik cekap, pengurusan sisa pepejal, sampah yang cekap dan juga kehijauan bangunan tersebut dengan tumbuh-tumbuhan yang cekap. Mengapa program ini dibuat? Sebelum sebenarnya itu pihak kerajaan telah membuat satu komitmen kepada pihak antarabangsa untuk menurunkan kadar pelepasan karbon, pelepasan gas rumah hijau ni sebanyak 45% menjelang tahun 2030. 2030 maksudnya 5 tahun lagi. 5 tahun lagi kena kurang kepada 45%. Jadi banyak inisiatif yang kerajaan telah buat, tapi fokus dia kepada bangunan industri, bangunan-bangunan komersial yang besar-besar. Dan MGTC telah ambil satu inisiatif, selain daripada bangunan industri, bangunan komersial, dia fokuskan juga kepada bangunan rumah ibadat supaya semua pihak di dalam Malaysia ni, rakyat Malaysia dapat memahami dan menghayati inspirasi tersebut. Jadi semua orang faham. Tak industri saja, bukan komersial saja. Rumah ibadat ni banyak dihadiri oleh golongan komuniti. Jadi di situlah program rumah ibadah hijau ni bermula. Saya rasa mungkin tu juga saya nak tanya tadi lah kot. Kenapa specifically rumah ibadat, bukan dekat sekolah, bukan dekat macam rumah? Maknanya sebab di satu komuniti yang ramai lah kan, Doktor kan? Ya, betul. Sekolah pun ada juga sebenarnya. Sekolah pun ada, tetapi dia dimasukkan dalam satu program lain. Program lain. Mana pihak kerajaan sekarang ni dia ada antaranya program cabaran bandar rendah karbon. Cabaran bandar rendah karbon ni dia termasuk pelbagai jenis bangunan. Tetapi untuk rumah ibadat ni dia ada macam satu khusus lah, macam satu piala lah, untuk memotivasikan. Sebab kita balik kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid ini dia ada tempat bermulanya tempat sebaran ilmu, tempat bermulanya kesedaran, tempat bermulanya apa-apa program. Jadi kita cuba nak balik mengambil contoh daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya rasa penonton semua dah tahu dah apa itu rumah ibadat hijau. Sekarang mungkin doktor boleh terangkan sikit bagaimana program ibadah hijau tu dijalankan. Maksudnya pihak mana yang terlibat dan sebenarnya macam mana sebenarnya program itu dijalankan. Okey. Bagaimana program itu dijalankan? Okey, saya mengambil contoh dalam konteks di negeri Perlis lah, apa yang kita buat. Jadi kita bahagikan kepada dua kriteria, dua objektif. Yang pertamanya kita menjalankan program pemindahan ilmu. Pemindahan ilmu ni adalah kita memberi kesedaran kepada komuniti, khususnya negeri Perlis, jawatankuasa masjid, ahli-ahli qaryah. Kita bagi ilmu kesedaran bagaimana untuk kita nak menjalankan program penjimatan air, penjimatan elektrik, pengurusan sampah, kehijauan ini. Jadi program-program ni kita boleh katakan program apabila ahli masyarakat masjid menjalankan program ni, dia secara tidak langsung boleh mencapai sedikit pengurangan. Maksudnya kita mula dengan kesedaran dulu. Kesedaran dahulu. Jadi kalau dia dah buat kesedaran ni secara tidak langsung tu dah boleh mendapat sedikit pengurangan. Dan yang keduanya adalah program pemindahan teknologi. Pemindahan tadi ilmu, sekarang tadi pemindahan ilmu, teknologi. Pemindahan teknologi ni bermaksud kita menggantikan peralatan elektrik ataupun peralatan air dengan peralatan yang berteknologi lah. Contohnya lampu-lampu yang jimat, yang guna sedikit elektrik. Air yang boleh, pipe air yang boleh menjimatkan penggunaan air. Jadi dengan adanya teknologi ini akan memberi nilai tambah lagi kepada penjimatan yang sedia ada. Okey, ada satu situasi. Setengah orang berkata, mengapa kita perlu buat program kesedaran? Saya baru nak tanya doktor, bukan sebenarnya kita dah tahu dah benda tu, kenapa nak tambah lagi kesedaran kita? Mengapa kita nak kesedaran, kita tak buat tu teknologi? Betul. Okey. Apa yang daripada kita punya pengalaman-pengalaman, apabila kita menukar teknologi tanpa ada kesedaran, selalunya mula-mula saja dia akan dapat penjimatan.
Mula-mula awal ada. Selepas tu lama kelamaan dia akan naik balik. Dia akan naik balik sebab masyarakat atau orang yang menguruskan bangunan tersebut, contohnya masjid, dia bertukar ganti. AJK masjid bertukar ganti setiap 2 tahun 3 tahun akan ada AJK baru. Jadi mungkin AJK lama yang faham, AJK baru dia tak faham. Jadi kitaran tersebut dia turun kemudian naik balik. Kemudian bila kita tukar teknologi baru, dia turun. Kemudian tak lama lepas tu dia naik balik. Jadi dia tak sustain. Kelestarian tu tak ada di situ. Sustain. Jadi kita nak sustain, maknanya bila kita tukar tu dia akan terus berterusan lah sehingga orang kata apa? Sehingga alat tersebut rosak lah. Doktor sebut teknologi kan, doktor sebut alat. Saya rasa mungkin ramai penonton yang di luar sana juga terfikir kalau alat ni mungkin suis lampu dia pun tak nampak sangat, tapi macam solar tu. Okey, bagi doktor, kalau pasang teknologi solar tu sebenarnya dia jimat ke, dia tak jimat ke, dia mahal ke tapi murah ke? Okey. Teknologi solar ni sekarang ni sangat popular. Sangat popular. Semua orang menyebut teknologi solar. Solar nak pasang atas bumbung boleh memberi penjimatan kepada bil elektrik. Okey. Sebenarnya betul, memang teknologi solar PV boleh memberi penjimatan kepada bil elektrik. Walau bagaimanapun kosnya agak tinggi. Kos tinggi awal ke kos tinggi sepanjang? Kos tinggi di awal. Maknanya kita kena sediakan satu modal yang agak besar lah. Sebagai contohnya untuk satu masjid mungkin memerlukan sehingga 100,000. 100,000. Itu pun masih kecil ke? Masih sederhana? Kita kata masjid-masjid biasalah. 100,000 untuk memulakan untuk modal lah untuk nak pasang solar. Di mana dia nak cari duit tersebut? Ada masjid yang mempunyai dana sendiri. Ada masjid yang ada dana sendiri dan ada masjid yang ada pelabur. Ada investor, sama ada orang perseorangan ataupun orang penderma-penderma yang budiman, syarikat swasta pun ada. Jadi tak ada masalah, mereka boleh buat. Tetapi halangan utamanya adalah modal tersebut yang perlu dicari supaya pihak masjid boleh menjalankan program tersebut. Okey, baik. Okey, sebelum kita berehat seketika doktor, mungkin ramai yang tertanya lah kan, jadi ke tak sebenarnya program ibadah hijau ni di Perlis? Okey, sebelum kita berehat, saya ada satu trivia untuk semua penonton di luar sana. Okey, tahun lepas sebenarnya ada 2 buah masjid di Perlis yang telah berjaya diiktiraf sebagai kawasan rendah karbon melalui program cabaran bandar rendah karbon 2030 seperti mana yang doktor telah terangkan tadi. Okey, apakah 2 buah masjid tersebut? Okey, isikan pada comment section kat bawah tu, okey, untuk tahu jawapan kepada soalan tersebut. Stay tune Unimap Podcast. Program Rumah Ibadat Hijau ialah satu program untuk menjadikan masjid-masjid sebagai pusat pembangkit kelestarian alam sekitar selain memupuk budaya gaya hidup hijau di kalangan ahli-ahli karya. Selain itu, program ini juga akan mentransformasikan rumah ibadat menjadi bangunan contoh dari aspek cekap tenaga, cekap air, mesra alam dan juga rendah karbon di kawasan setempat. Untuk melaksanakan program ini, pihak kami telah menetapkan 2 objektif, iaitu yang pertamanya untuk menjalankan program pembinaan ilmu seperti seminar, taklimat dan kempen-kempen kesedaran meliputi aspek pengurusan tenaga elektrik, pengurusan air serta pengurusan sisa. Bagi objektif yang kedua pula ialah untuk menjalankan program-program pembinaan teknologi seperti projek-projek inovasi daripada Unimap bagi meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga elektrik, air serta pengurusan sisa. Untuk objektif yang pertama, iaitu program pembinaan ilmu, pihak kami telah melaksanakan seminar-seminar yang dapat memberikan kesedaran kepada ahli-ahli jawatan kuasa masjid di seluruh
Negeri Perlis. Alhamdulillah, ya, kami telah mendapat sokongan daripada pelbagai pihak, khususnya pihak Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, JAIPS dan pelbagai agensi kerajaan dan swasta yang berkaitan. Antaranya ialah seminar pengurusan air yang mana kita telah berkolaborasi dengan pihak SPAN, seminar pengurusan tenaga elektrik dengan pihak TNB, seminar pengurusan sisa dan penjualan barangan kitar semula dengan pihak SW Corp, syarikat Idaman dan Jabatan Alam Sekitar, dan akhir sekali seminar amalan hijau menggunakan kaedah urban farming dengan pihak Jabatan Pertanian Negeri Perlis dan juga syarikat Abi Agro. Untuk objektif yang kedua pula, iaitu pemindahan teknologi, pihak kami telah berkolaborasi dengan pihak Masjid Al-Mursyid Buring di Arau Perlis dengan membuat pemasangan teknologi hijau. Yang pertamanya ialah pemasangan Smart Electrical Energy Monitoring System yang bertujuan memantau penggunaan tenaga elektrik bangunan secara dalam talian. Yang keduanya ialah pemasangan Smart Wi-Fi Switch yang bertujuan mengawal dan memantau operasi peralatan elektrik masjid seperti lampu dan kipas secara dalam talian. Yang ketiga, pemasangan lampu LED yang bertujuan menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Terusnya, kita telah membuat penukaran pilih wuduk kepada yang jenis cekap air yang bertujuan menjimatkan penggunaan air semasa ahli jemaah berwuduk. Yang kelima, kita telah membuat pemasangan stesen kitar semula 3R sebagai tempat pengumpulan sisa yang boleh dikitar semula. Dan yang akhir sekali, kita telah membuat pemasangan tangki rainwater harvesting system yang bertujuan menyimpan air hujan untuk tujuan siraman pokok dan juga cucian di kawasan masjid. Sebagai tambahan, program ini juga telah melibatkan pelajar-pelajar Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Elektrik FKTE UNIMAP daripada program teknologi penyelenggaraan sistem elektrik yang turut sama membantu dalam pemasangan peralatan tersebut. Alhamdulillah, Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis telah berkenan berangkat dan seterusnya menyempurnakan perasmian program tersebut pada Sabtu 14 Disember 2024. Di antara kejayaan program ini ialah 2 buah masjid di negeri Perlis telah berjaya diiktiraf sebagai kawasan rendah karbon melalui program cabaran Bandar Rendah Karbon 2030 yang dianjurkan oleh pihak Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation MGTC. Iaitu yang pertamanya ialah Masjid Al-Arifin Padang Katong dan Masjid Al-Ghufran di Kangar. Pihak kami berharap Masjid Al-Mursyid Buring dan juga masjid-masjid lain akan turut mendapat pengiktirafan tersebut di masa hadapan. Selamat kembali ke podcast kita. Saya yakin doktor, ramai yang kat luar tadi lah kan menanti-nanti apa yang 2 buah masjid? Masjid saya ke masjid kampung dia dekat Pauh ke, dekat Abi ke, kat Padang Besar ke? Okey, sebelum kita bagi jawapan doktor, mungkin doktor boleh share lah kan sekarang kan. Mungkin ramai nak tahu, berjaya ke tak sebenarnya sepanjang program ibadah hijau tu dilaksanakan, sebenarnya benda tu jadi ke tak? Benda tu successful ke tak? Okey. Dari segi kejayaan ni kita melihat dari segi pengiktirafan. Ada masjid-masjid yang telah menjalankan secara sukarela. Secara voluntary lah. Jadi mereka buat sendiri inisiatif ni dan mungkin mereka mendapat penjimatan mengikut acuan mereka sendiri. Tapi apa yang kita nak ceritakan di sini adalah kejayaan yang berupa pengiktirafan dari segi daripada pihak kerajaan. Okey. Jadi terdapat 2 masjid yang macam Cik Hafiz beritahu tadi, ada 2 masjid. Masjid yang pertama adalah Masjid Al-Arifin Padang Katong Kangar. Kat Kangar, Padang Katong. Masjid Al-Arifin Padang Katong Kangar telah diiktiraf sebagai kawasan rendah karbon pada tahun 2023. Jadi dia dapat anugerah tu pada tahun 2024. Itu masjid yang pertama kerana telah berjaya menurunkan karbon sebanyak lebih kurang 16%. 16% pun banyak kan? Banyak. Kan? Mainly disebabkan oleh penggunaan elektrik dia yang menurun lah. Okay. Yang keduanya adalah Masjid Al-Ghufran Batu Dua Lama Kangar. Masjid Al-Ghufran. Masjid Al-Ghufran Batu Dua Lama Kangar.
Jadi masjid ni mendapat pengisafan pada tahun 2024 yang lalu. Jadi tahun awal lepas. atau lepas punya data, jadi dia dapat anugerah tersebut baru-baru ni lah. Pada tahun 25 daripada Yang Amat Berhormat Menteri Yang Amat Menteri lah. Okey, jadi apa rahsia kejayaan masjid-masjid ni? Saya melihat yang pertamanya adalah dari segi kerjasama di kalangan AJK Masjid dan dari segi pengurusan masjid itu sendiri yang begitu peka, yang begitu bersemangat dalam mengawal selia menguruskan peralatan elektrik, peralatan air dan kehijauan di masjid masing-masing. Okay. Yang keduanya adalah dari segi terdapat alatan-alatan yang dipasang di masjid tersebut yang membantu secara tidak langsung, yang membantu secara langsung lah senang pengurangan kepada tenaga elektrik khususnya. Contoh alat-alat tu apa, Doktor? Okey, yang pertama kalau di Masjid Padang Katung, Masjid Al-Arifin Padang Katung, dia telah membuat pemasangan smart wifi switch. Smart wifi switch ni kita boleh set dia on dan off peralatan masjid pada waktu yang ditetapkan. Maknanya bukan kita tekan lepas tu kita pula kena turn off. Yang tu pun masih boleh. Masih boleh. Tetapi katakan selepas pukul 9 malam, katakan isyak, habis isyak pukul 9:30 malam, kalau orang tak tutup lampu, dia akan automatik tutup. Maknanya hari-hari boleh set lah masa-masa tertentu. Masa tertentu, maknanya selalu masjid ni orang datang bila orang datang masjid? Pada waktu sembahyang lah. Betul. Pada waktu sembahyang, jadi dia dah set dah dalam ada frame, ada dia punya julat lah masa waktu orang datang dan waktu orang balik. Jadi itu maksimum waktu dan selepas tu dia akan tutup secara automatik. Tapi kalau jemaah lain datang selepas tu, dia masih boleh buka secara manual. Dan dia boleh jawatan kuasa masjid boleh monitor di dia punya tablet atau dia punya handphone. Tengok kalau switch ni buka di kawasan ni, dia akan jadi merah lah di situ. Jadi dia mungkin boleh kalau nak tutup terus ke, ataupun dia nak pergi siasat tu betul ke ada orang. Okey, itu satu. Yang tu yang banyak memberi kesan kepada Masjid Padang Katung. Elektrik, iaitu adanya alatan smart wifi switch. Dan dia ada juga alatan yang kita pasang smart electrical energy monitoring. Okey. Apa beza alat ni? Kalau bil elektrik yang kita dapat daripada TNB, dia tunjuk penggunaan 1 bulan. Sebanyak katakan 3,000 kWh. Bagaimana penggunaan harian? Kita tahu tak sehari kita guna banyak mana? Maknanya dia just bagi nombor total lah nombor kan. Total tapi hari-hari kita tak tahu. Kita tak tahu. Bila hari ni guna banyak, hari ni guna sikit, pukul berapa guna, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tapi dengan ada alat ni, jadi AJK Masjid boleh buka dekat skrin komputer dia tengok macam mana trend hari ni. Subuh on. Lepas tu selepas waktu subuh tu dah habis tu, lepas tu off lah. Lepas tu off lah, current kan turun. Tengok current tak turun, mesti ada siapa tak tutup. Adalah tu AJK tutup. Ada. Terlupa ke? Ataupun mungkin ada program. Ada kuliah subuh. Jadi dia boleh cross check. Boleh cross check. Dan ada summary penggunaan tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kita boleh tengok guna banyak ni. Dan daripada feedback saya daripada pengurusi masjid, dia kata AJK dia jadi bersemangat tengok pasal apa hari ni tinggi, pasal apa hari ni rendah. Jadi siapa buka tak tutup. Maknanya data-data tu pun orang-orang biasa pun boleh faham. Tengok boleh tengok lah, faham. Boleh faham. Jadi pasal apa tinggi? Rupanya hari Jumaat. Hari Jumaat dia tinggi. Yalah kan. Jadi ini memberi satu semangat kepada AJK dia untuk dia nak tengok siapa kebertanggungjawaban tu. Masing-masing bersemangat. Okey. Saya rasa ada satu lagi. Untuk Masjid Al-Ghufran Batu Dua Lama tu, dia ada pasang solar. Yang macam yang saya tanya tadi tu lah, solar tu jimat ke tak? Dia ada pasang solar. Ghufran pasang solar. Dia pasang solar. Solar dia tu disumbangkan oleh pihak swasta lah. Oleh pihak swasta. Dan solar tersebut menyumbang kepada penurunan tenaga elektrik dah. Jadi dapatlah penjimatan. Dia pun penjimatan dia dalam 10% lah. Carbon reduction itu. Okey. Ada semestinya untuk program ni terdapat sokongan daripada pihak UNIMAP lah kan. Contohnya macam daripada fakulti ke apa.
pihak mana yang terlibat sebenarnya secara langsung ataupun tak secara langsung dengan program ibadat hijau ni? Okey, bagi saya banyak pihak yang menyokong program ni. Okey, saya ingin mulakan dengan yang pertamanya adalah Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, JAIPS banyak menyokong program kita dengan mewajibkan pegawai-pegawai masjid hadir kepada program seminar yang kita buat. Yang kesedaran yang awal kesedaran tu kita buat program kesedaran pengurusan air. Hampir semua wakil masjid hadir. Alhamdulillah. Masjid di Perlis ni ada lebih kurang 100 buah masjid, hampir 100 orang datang. Untuk pengurusan tenaga elektrik pun hampir 100 orang pegawai masjid datang. Pengurusan sisa pun ada. Jadi sokongan daripada pihak JAIP yang mana menyampaikan maklumat tersebut kepada jawatan kuasa masjid, dan jawatan kuasa masjid pun bersemangat untuk hadir. Jadi sokongan daripada pihak JAIP itu menjadi satu benda yang sangat penting untuk kejayaan program ni. Yang kedua adalah agensi kerajaan dan swasta. Dalam kita nak menjalankan program kesedaran ni, kita berkolaborasi dengan banyak pihak. Dengan program kesedaran air, kita berkolaborasi dengan SPAN, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN Wilayah Utara. Jadi dia turun daripada pejabat dia daripada Pulau Pinang, dia turun di sini, dia bagi taklimat kepada kita, dia bawa demonstrasi kit lah, alatan demonstrasi dia. Jadi JK Masjid atau siapa yang hadir boleh nampak dengan lebih jelas yang saya cerita tadi. Paip air ni kalau dia ada 1 star macam mana, 2 star macam mana, 3 star macam mana, tak ada star, buka cepat penuh. Okey, seterusnya adalah TNB. Kita tak lupa. TNB Negeri Perlis menyokong penuh program kita, dan kemudiannya Jabatan Alam Sekitar, Suruhanjaya SW Corp, Idaman untuk program-program berkaitan dengan pengurusan sisa, dan juga Jabatan Pertanian. Jabatan Pertanian untuk program kehijauan. Apa yang patut ditanam, bagaimana cara nak maintain, dan ada satu syarikat swasta untuk tahun ni saya kata saya patut mention, iaitu syarikat Abi Agro. Abi Agro juga dia memperkenalkan program dia urban farming. Urban farming, pertanian bandar. Sekarang setengah-setengah masjid tu dia dah jadi simen semua. Dia dah simen, dia dah bubur tar nak senang nak masuk, senang nak jaga. Jadi dengan adanya urban farming, sama ada agroponik ataupun aquaponik, boleh untuk kita buat. Itu dari segi pihak luar. Dari segi pihak dalaman, sudah pastilah banyak pihak dalam UNIMAP, khususnya Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Elektrik, yang mana dalam satu program di Masjid Al-Mursyid Guring tersebut, iaitu pelajar daripada program penyelenggaraan elektrik telah hadir. Maknanya student kita pun terlibat sekali. Jadi mereka ni di dalam kelas depa mereka belajar berkenaan cara menyelenggarakan peralatan elektrik, cara pasang apa. Jadi mereka ni sebenarnya cekap. Jadi turun satu kelas tersebut lebih kurang 26 orang dan membuat penukaran lampu. Kalau seorang lah kita panggil teknisian untuk tukar lampu satu masjid ni, ambil masa lama lah. Ini lain sekejap ya. Pelajar-pelajar kita sudah pastilah dengan pemantauan pensyarah mereka. Dan staf-staf teknikal. Staf teknikal ni juruteknik, pembantu jurutera juga banyak membantu program kita. Saya yakin banyak lagi yang kita boleh kupaskan mengenai topik ini. Tapi malangnya kita hampir kepada penghujung rancangan podcast kita, Doktor. Sebelum kita akhiri kita punya podcast hari ini, mungkin Doktor ada kata-kata nasihat untuk viewers-viewers kita di luar sana mengenai program ibadat hijau yang dilaksanakan di Negeri Perlis. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, program Rumah Ibadat Hijau ini adalah satu inisiatif bagi melestarikan alam sekitar, dan ia tidak terhad di rumah ibadat hijau saja, di rumah ibadat saja. Kita boleh mulakan di rumah masing-masing, sebab kita boleh merasainya sekarang. Isu berkaitan dengan perubahan iklim ni bukan setakat terkena kepada pihak kerajaan, tapi pihak kita sendiri sebagai rakyat Malaysia juga terasa. Sebagai contohnya, kita dapati musim panas
Dan musim hujan sekarang sudah tak tentu. Betul. Kalau dulu sebelum ni kita boleh jangka kan musim panas, musim hujan. Tapi sekarang ni musim panas, hujan dah tak tentu. Kadang hujan terlampau lebat sehingga memberi bencana. Kadang-kadang panas tu terlampau panas. Ini adalah satu isu perubahan iklim yang perlu untuk kita ambil berat dan kita bersama-sama menyokong usaha di pihak kerajaan dan kita sendiri melaksanakan program dalam skop kita lah. Membuat program penjimatan tenaga elektrik, gunalah bila perlu saja, bila tak guna kita tutup. Kalau di konteks Unimap ni, jangan kita menganggap bil elektrik, bil air Unimap yang bayar. Unimap yang bayar. Kita kena bermula dengan diri kita. Jadi di pihak KOSEM kita buat banyak program kempen kesedaran. Sebelum cuti raya itu kita ada poster email kata pastikan pelang elektrik ditutup, dicabut, tutup, pastikan air ditutup rapat. Sebab apa? Kita tak bayar, kan? Tapi jangan ingat macam tu. Kesannya tu akan dirasai oleh kita sendiri. Okey, saya rasa topik ni sangat menarik, Doktor. Tapi malangnya kita telah berada pada penghujung podcast kita. Sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, saya nak mengingatkan diri sendiri saya dan juga para viewers di luar sana. Konsep amalan hijau ni sebenarnya dah lama dan begitu selari dengan ajaran Islam, betul tak Doktor? Dalam Quran sendiri mengatakan untuk mengelakkan pembaziran dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 27, untuk membuat sesuatu dengan kesederhanaan, Al-A'raf surah 7 ayat 31, menghindari kerosakan alam ataupun kerosakan, Ar-Rum surah Ar-Rum surah 30 ayat 41, dan semestinya tanggungjawab manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, Al-Baqarah surah 2 ayat 30. Okey, bagi mengakhiri podcast kita, saya memetik balik ayat mak saya daripada awal rancangan tadi. Kalau lampu tu tak ada orang nak guna, tutup. Kalau ayak tu tak ada orang nak guna, tutup. Okey, kalau bukan sekarang, bila lagi Doktor? Kalau bukan kita, siapa lagi? Okey, jumpa anda di podcast yang seterusnya, Unimap Podcast. Terima kasih.